يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah, pada hari majlis khatam program khas Ramadan Talaqi Tadarus 30 juzuk Al-Quran bersama Syekh Abdullah Subhi Mar'i. Alhamdulillah, bersama saya sekarang pasangan suami isteri antara peserta program khas Ramadan ni, Masya Allah. Mungkin boleh kenalkan diri dan dari mana, Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Khairiri Abdul Ghani. Kami duduk di Bandar Tun Sen On di Ceras. Masya Allah. Nama saya Puan Nur Aziah binti Ahmad. Masya Allah. Ni luar biasa ni. Insya Allah bahagia hingga ke syurga suami isteri ni. Subhanallah. Amin ya rabbal alamin. Jadi adakah ini kali pertama Hajah dan Tuan Haji sertai program khas Ramadan ini? Ya, kami kali pertama. Alhamdulillah. Subhanallah. Jadi pastinya Ramadan kali ini berbeza dengan Ramadan-Ramadan sebelum ni. Mungkin boleh kongsi sikit pengalaman Ramadan dalam program khas Ramadan ini. Bagi saya Alhamdulillah lah, syukur sangat-sangat dapat join program ini, sebab memandangkan sebelum ini kami biasakan berramadan di Masjidil Haram ataupun di Madinah kan. Jadi program ini bagi saya banyak impak yang positif lah, terutama sekali di segi bertadabur, kemudian bertalaki, atau dengan memahami semua kandungan yang ada dalam Al-Quran itu sendirilah. Bagi saya itu yang paling penting, sebab ada doa, Syekh akan cerita pasal doa, di mana kita nak ambil macam peristiwa tertentu yang begitu penting lah dalam sirah Islam, macam itulah. Masya Allah, subhanallah. Jadi apa perasaan tahun sebelum ni di Haramain, Masya Allah. Jadi tahun ni Allah pilih untuk sama-sama dalam program khas Ramadan ni. Mungkin boleh kongsi sikit apa perasaan? Masya Allah, saya rasa memang luar biasa. Kalau masa kita buat umrah tu kita rasa kita je. Tapi di sini macam kita bersama dalam satu jemaah yang begitu besar dengan menimba ilmu yang begitu, orang kata begitu tak tahu nak cakap lah, macam dia begitu berkesan dalam hati lah sebenarnya macam tu. Jadi Alhamdulillah lah dapat menimba ilmu, dan saya cubalah yang sebaik mungkin lah untuk mendapatkan yang terbaik dalam program ini. Masya Allah. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah. Tuan Haji, apa pendapat Tuan Haji berkaitan program sebegini dijalankan dalam bulan Ramadan? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah lah bagi saya program ni banyak manfaat adalah pada rumah lah. Sambil kalau kita menggunakan peluang yang ada ni untuk mempelajari Al-Quran secara detail lagi lah, tadabbur, talaki apa semualah. Alhamdulillah lah. Banyak kebaikannya lah, banyak kelebihannya lah. Tahu nak kata macam mana? Masya Allah, subhanallah. Jadi saya percaya setiap peserta ni ada cabaran tersendiri. Ada yang mungkin daripada jauh, ada yang mungkin duduk 4 jam, ada yang mungkin kesihatan. Tetapi cabaran tersebut tidak dijadikan alasan untuk tidak hadir. Malah istiqamah hari-hari hadir. Saya nampak sendiri, saya saksi sendiri Hajah ni. Mungkin Hajah boleh kongsi sikit pengalaman Hajah. Itu pengalaman saya begitu. Suara tu hilang. Alhamdulillah dia baru keluar. Jadi doa setiap hari macam mana sebab kita nak belajar, kita nak bersaksi. Alhamdulillah. Jadi cabaran saya rasa itu mungkin dari segi masalah kesihatan lah. Itu saja. Masya Allah, subhanallah. Jadi berkat Al-Quran tu luar biasa. Dia juga sebenarnya, Al-Quran tu juga sebenarnya sebagai syifa, penyembuh. Dan dengan keberkatan Al-Quran tu kita ada kekuatan luar biasa untuk hadir juga walaupun tak ada suara. Masya Allah. Ni jihad yang besar ni, subhanallah. Jadi Tuan Haji dan Hajah, mungkin Tuan Haji dan Hajah boleh kongsi sikit kesan program dalam diri atau dalam kehidupan. Sebab ramai kat luar sana bila tengok iklan, mereka boleh ke duduk 4 jam? Apa ni program apanya? Mereka tak rasa lagi kelazatan dan kemanisan yang Tuan Haji dan Hajah mungkin dah rasa. Mungkin boleh kongsi sikit kat sahabat-sahabat kita di luar sana, insyaAllah. Bagi saya kesan dia mendalam dalam jiwa ni, sebab kita bila dengar Syekh talaki dengan Syekh tu banyak benda yang dia kongsikan. Talaki satu lagi bahasa dia tadabbur benda tu. Jadi banyak benda kita boleh ambil pengajaran daripada tu lah. Bagi masyarakat di luar tu, kita kena, bagi saya membawakan lagi lah program-program macam ni, dan juga program lain lah di dalam masyarakat untuk apa nama ni,
menyuburkan lagi pemahaman dan juga kesan lain supaya kita mendapat menghayati Al-Quran dengan sebenarnya lah. Masya Allah. Moga-moga dengan keberkatan Al-Quran kita semua digolongkan dalam khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya, insya-Allah. InsyaAllah. Terima kasihlah pada Nashul Quran, pada semua terutama sekali pada Syekh, pada Ustazah dan adik-adik semua. Masya-Allah. Terima kasih kepada semua. Terima kasih kepada semua ya, pada semua lah. Masya-Allah. InsyaAllah semoga Nashul Quran terus maju di masa hadapan. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Akhir kalam, harapan daripada Tuan Haji dan Hajah. Mungkin harapan berkaitan Ramadan yang berbeza kali ini atau harapan berkaitan program ini terpulang. Mungkin boleh kongsi sikit insya-Allah. Harapan saya mungkin saya nak lebih ramai kawan-kawan dekat Bandar Tun Hussein On, di masjid, di surau-surau di Bandar Tun On datang beramai-ramai sebab mungkin dia orang tidak begitu faham keadaan di sini. Mungkin dia setakat ingatkan ini adalah tempat untuk pencetakan Al-Quran. Jadi bila kita cerita pasal program-program ni, macam dia orang terperanjat lah. Dia kata, ada program gitu. Jadi dia orang pun berminat, insyaAllah lah. Ada yang dah mula nak buat kampung dan sebagainya. Masya Allah. Jadi jauh tu bukan alasan tak ada alasan lalu lintas lagi. Tak ada, insyaAllah tak ada apa-apa lah, insyaAllah. Lalu betul tak jam berapa? Saya daripada masjid ada halakah sekejap program yang baca satu muka surat bersama dengan Ustaz. Kemudian kami terus datang ke Kerjaya. So dalam pukul 7 lebih sikit gitulah. Subhanallah. Silakan Haji, harapan mungkin. Harapan saya program macam ni patut disebar luaskan lagi lah. Mungkin dia tak pasal lah, mungkin ada online punya facility kan. Jadi mungkin macam share banyak benda elemen share boleh kongsi pada masyarakat umum, lebih ramai lagi yang dapat mengikuti program macam ni lah. Satu benda yang harapan saya ialah supaya masyarakat umum lebih rapat pada Al-Quran. Jadi itu satu usaha yang kita bersama-sama kena lakukan lah, dari segi percetakan, daripada segi terjemahan dan juga merapatkan diri pada masyarakat lah. Itu sajalah. Masya Allah. Itu sajalah bagi kami sebab nak cerita banyak sangat. Macam tu. Terima kasih sekali lagi daripada kami untuk Nashul Quran lah. Terbaiklah. Alhamdulillah. Masya Allah. Dan subhanallah, sebenarnya sokongan dan dorongan daripada para peserta juga sangat membantu Nashul Quran untuk terus menyebarkan ilmu Quran, insya-Allah. Moga-moga akhirnya di akhirat sana nanti Al-Quran akan menjadi syafaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin, insya-Allah. Doakanlah kami sentiasa istiqamah. Amin. Kita semua sama-sama, insya-Allah. Moga-moga nanti Allah akan kumpulkan kita semua dalam syurga Firdaus. Amin ya rabbal alamin, insya-Allah. Jazakumullah khairan jazak. Terima kasih banyak Tuan Haji, Hajah. Jazakumullah khairan jazak. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, insya-Allah kita akan bersama dengan peserta yang lain dalam program khas Ramadan Talaqi Tadarus 30 juzuk Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.